Sekiranya kita minta rakyat Malaysia untuk senaraikan nama ikan invasif, ikan ni mesti tak ada siapa yang terfikir untuk letak nama dia, sebab ramai yang masih ingat ikan ni adalah ikan tempatan. Hai, saya Acap dan ini Bleeder bintik Clown Featherback Chitala ornata. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab Bleeder bintik ni bukanlah ikan tempatan. Ia adalah ikan pendatang yang berasal dari Thailand, Kemboja, Vietnam dan Laos. Ia boleh ditemui asalnya di kawasan lembangan Sungai Mekong dan Sungai Chao Phraya. Ikan Bleeder bintik ni dibawa masuk ke Malaysia bagi tujuan ikan hiasan dan ikan pasaran. Tapi ia berubah menjadi spesies invasif setelah ada di antara individu yang telah melepaskannya ke perairan kita. Yang menjadikan masyarakat kita mudah keliru adalah disebabkan di Malaysia kita ada spesies bleeder kita yang tersendiri, iaitu Chitala lopis. Tapi kalau korang nak cam bleeder bintik ni, sebenarnya mudah je. Di badannya terdapat beberapa tumpukan besar. Tumpukan ni terletak di bahagian dasar anafinnya. Tumpukan ni berada dalam susunan barisan yang selalunya terdiri daripada 5 hingga 10 bulatan. Nama Chitala ornata ni datang daripada perkataan Latin iaitu ornatus yang membawa maksud hiasan. Ini adalah rujukan kepada corak badannya yang kelihatan cantik dan berhias. Dan kalau korang nak tahu, Bleeder bintik ni merupakan ikan daripada keluarga Notopteridae. Ianya ikan pemangsa yang boleh mencapai panjang 100 cm. Sekiranya anda berminat tentang ikan air tawar dan nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan spesies invasif di Malaysia seperti Bleeder bintik ni, boleh follow channel kami untuk dapatkan maklumat terkini dan juga belajar sesuatu ilmu yang baru.